Saya telah pergi 5 kali, besok kali ke-6 dan saya bersama dengan Menteri Besar ada 2 kali program. 3 lagi program saya sendiri. Berbuka puasa, lepas buka puasa solat maghrib jemaah dengan karyah. Kemudian solat isyak dan tarawih di masjid yang lain. Seterusnya bertemu dengan PDM dan jentera PDM. Dan saya memberikan pandangan-pandangan pada jentera PDM. Itulah ketika Ramadan hari itu, saya juga pergi ke JKR dan melihat apakah isu-isu yang patut diselesaikan. Jadi perbincangan saya dengan UMNO selaku saya ketua Sekretariat War Room dan perbincangan dengan Menteri Besar dan memberikan taklimat pada jentera, kita ada keyakinan untuk menang. Namun kita jangan overconfident. Ini disebabkan ada pelbagai isu selepas berlakunya Nenggiri dan Mahkota. Ada isu-isu baru selepas Nenggiri dan Mahkota. Jadi kita kena tangani perkara itu. Sebelum Nenggiri tidak ada isu addendum. Sebelum Mahkota tidak ada isu addendum. Sekarang ada isu addendum, kemudian ada isu tarif Trump, kemudian ada isu kebakaran pipe gas ni. Ini antara isu-isu baru besar yang rakyat meneliti dan adakah mereka berpuas hati terhadap apa yang dibuat oleh kerajaan. Jadi itu semua nanti akan diambil kira ketika mereka yang mempunyai maklumat mengundi. Walau bagaimanapun, nasihat saya kepada pengundi, ingatan mesra yang saya ulang ketika saya 5-6 kali pergi ni. Saya kata kita tidak mahu jadi pembangkang. Air Kuning jangan dijadikan sebagai kawasan pembangkang, sebab Air Kuning telah menjadi kawasan kerajaan. Untuk apa kita tiba-tiba nak jadi kawasan pembangkang? Jangan Air Kuning dijadikan kawasan pembangkang untuk DUN dan negeri, sebab DUN kita kerajaan, persekutuan kita kerajaan. Jangan pula Air Kuning kita memilih pembangkang. Itu satu yang silap, ya. Jadi kita kena memilih adun kerajaan, adun yang mewakili parti kerajaan negeri dan kerajaan pusat, iaitu UMNO dan Barisan Nasional. Air Kuning alihin pemilihan calon. Dia selalu menggunakan wali, winnable, acceptable, likeable Dan digital. Winnable ni boleh menang, ya. Calon boleh menang. Acceptable, calon yang boleh diterima. Likeable, calon yang disukai. Jadi kita tunggulah pengumuman. Calon memang UMNO dan tentunya dia mewakili BN. Oh, parti. Selalunya ialah yang 6 yang dihantar tu semua yang berjawatan dalam parti. Ya. Pemangku ketua, naib ketua, setiausaha bahagian, ketua penerangan, bendahari, ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri, kan. Itulah antara nama-nama yang dihantar. Jadi kita tunggulah antara 6 tu siapa.